Adakah Kota Baru nak terima kalau saya kata dia ni seorang mambang? Kota Baru terima? Mambang kalau tak payah lah. Mambang dengan mambang pun tak boleh bezakan. Ini masalah Julutong. Ini standard Parti Islam Malaysia. Mambang. Ini standard PAS. Apa kaitkan pasnya? Julutong menghina Bukan Islam. mambang. Okey, dah. Baik. Mambang dengan mamba pun tak payah. Jumpa luar boleh lah. Jumpa luar. Julutong. You menghina Islam. Tak sanggup pot dengan duduk. Tak boleh. Kota Baru tarik balik lah. Apa balik. kaitan dengan hina Islam? Betul. You use unparliamentary word. Nak One eternity later. Kami kalau sebut mambang tu girlfriend. Mambang. Mambang lawan apa? Mungkin di Terengganu mambang lain. Mungkin di Kelantan mambang juga lain. Dengar Julutong. Dengar molek-molek Julutong. Ulu Terengganu baru sebut. Yang ni saya nak sebut. Maknanya mambang, mamra, saya tak tahu. Jadi untuk itu, jangan lagi guna perkataan itu. Gunalah perkataan yang standard Terengganu. Bila cakap tu biar seputih-putih keluar. Jadi saya faham, rakyat pun faham. Kalau tidak ada miscommunication. Boleh Setuju Okey, saya nak teruskan. Kita teruskan. Tapi saya faham mambang ada bermaksud. Tetapi tadi Hulu Terengganu bagi maksud kurang keras. Dia kata itu kurang keras. Lepas tu dia buat sindiran terhadap enam ahli parlimen. Dan juga tadi Kota Baru kata Kampar, anti-Islam. Saya minta Kota Baru tarik balik itu tak selesai lagi. Saya buat keputusan. Case close. Done. Okey, itu Sekarang case saya jemput. tapi dia ungkap hina anti-Islam. Anti-Islam itu tak ada kena-mengena. Kampar 1. Okey, teruskan. Aturan urusan mesyuarat dan usul-usul menyambung semula pertimbangan ke atas usul rancangan Malaysia ke-13 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Allahu Akbar.